5 pentas anugerah inovasi dunia tiap tahun kita menang emas. Nombor 1, Geneva International Exhibition of Inventions, Switzerland. Anugerah inovasi paling berprestij dunia disokong WIPO, taraf macam Sukan Olimpik. Nama Malaysia termasuk ramai penyelidik Melayu konsisten naik podium emas. Nombor 2, Jena Nuremberg di Jerman menilai inovasi berstandard industri tinggi dan wakil kita tetap mampu tembus dengan pingat emas. Nombor 3, di Asia, Seoul International Innovation Fair atau SIIF jadi medan sengit inovator teknologi, namun pasukan Malaysia tetap unggul. Nombor 4, di tanah air sendiri, iTech diiktiraf sebagai pameran inovasi antarabangsa bertaraf global, jadi tapak saintis tempatan bersaing dengan dunia. Dan nombor 5, di Amerika Utara, ICANN Toronto membuka laluan ke pasaran global. Sekali lagi, emas sering dibawa pulang. Ini bukan cerita terpencil, ini konsisten. Orang Melayu bukan lemah sains dan teknologi, kita cuma jarang diraikan. Kalau anugerah selebriti boleh diangkat berhari-hari, kenapa emas dunia saintis kita senyap je? Saya cadangkan berita perdana, buletin utama, akhbar-akhbar selalulah ceritakan kisah kejayaan inovasi kita.